Tanduk Suno patah. Cuaca di hutan rumba agak panas hari ini. 4 sahabat sedang berbual di bawah sebatang pokok. Elo ialah seekor anak gajah. Saya akan menjadi haiwan yang paling besar di hutan ini apabila dewasa nanti. Saya akan menjadi seperti ayah saya. Ayah saya besar dan kuat. Mani ialah si monyet. Ia sedang bermegah tentang dirinya. Saya monyet paling pantas. Saya boleh memanjat pokok yang paling tinggi. Ha ha ha. Dina, si anak rusa juga sedang bercakap tentang dirinya. Saya akan menjadi haiwan paling bijak di sini. Saya akan bijak seperti ibu saya. Ibu saya pernah memperdayakan buaya. Suno ialah seekor anak badak Sumatera. Ia juga mahu menunjukkan kebolehannya. Saya tidak mahu kalah dengan kawan-kawan saya. Saya mesti tunjukkan bahawa saya yang paling kuat. Sahabat-sahabat yang lain mula mempersoalkan kelebihan Suno. Apakah kelebihan kamu, Suno? Saya masih muda, tetapi saya yang paling kuat di sini. Saya lebih hebat daripada kamu semua. Betulkah? Saya tidak percaya. Buktikan. Kawan-kawan Suno tidak yakin akan kebolehannya. Saya tidak percaya. Badan saya lebih besar daripada kamu. Sudah tentu saya lebih kuat. Suno menunjukkan ke arah sebatang pokok yang tinggi. Dina, Mani dan Elo memandang ke arah pokok itu. Baiklah, saya akan buktikan bahawa saya yang paling kuat. Saya boleh tumbangkan pokok itu. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Suno berlari untuk menunjukkan kehebatannya. Saya sangat kuat. Saya akan berlari ke arah pokok itu. Saya akan menumbangkan pokok itu. Kuak, kuak, kuak. Prap. Aduh, sakitnya. Tolong saya. Oh, tidak. Tanduk saya patah. Saya akan beritahu pari-pari jumba. Saya akan beritahu Ibu Suno. Suno, saya boleh baiki tanduk kamu. Tetapi, kamu tidak boleh bersikap angkuh lagi. Ya, saya berjanji pari-pari jumba. Saya tidak akan bersikap angkuh lagi.